Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jom kita buat ulang kaji pantas untuk bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Saya akan bantu awak semua fahamkan poin-poin paling penting khas untuk persediaan peperiksaan. Dah sedia semua? Jom kita mula. Baiklah, kita mulakan dengan gambar ni. Cuba awak tengok beg-beg ni. Fungsi semua sama kan? Nak letak barang. Tapi, kenapa rupa dia lain-lain? Ada yang nampak rugged, ada yang comel, ada yang nampak simple dan moden. Inilah kuasa reka bentuk dan pemasaran. Jom kita bongkar rahsia di sebaliknya. Okey, sebelum kita boleh pandai-pandai nak analisis iklan atau strategi bisnes, kita kena faham akar umbinya dulu. Jadi, jom kita mulakan dengan asas pemasaran dan macam mana reka bentuk ni jadi hero dalam cerita ni. Okey, apa sebenarnya pemasaran ni? Definisi paling mudah, macam yang ada dalam buku teks, ia adalah satu aktiviti, satu proses untuk bawa barang atau perkhidmatan daripada kilang atau pengeluar sampailah ke tangan kita pengguna. Ia bukan setakat menjual tau, ia satu perjalanan yang lengkap. Jadi, kat mana reka bentuk masuk dalam cerita pemasaran ni? Reka bentuk ni bukan setakat nak bagi produk nampak cantik je. Sebenarnya, ia ada 3 tugas, 3 peranan utama yang sangat-sangat penting untuk pastikan produk tu laku di pasaran. Nah, carta ni tunjukkan dengan jelas 3 peranan tu. Nombor 1, reka bentuk mesti penuhi apa yang pengguna nak dan perlukan. Nombor 2, ia jadi macam jurucakap antara pengeluar dengan pengguna. Dan yang ketiga, ia tolong kuatkan jenama produk tu. Jom kita tengok satu persatu. Okey, peranan pertama. Ini yang paling asas. Reka bentuk yang bagus mesti selesaikan masalah kita. Ia mesti berfungsi. Jadi, kita kena fikir pasal 4 benda. Fungsi dia, rupa dia, apa kelebihan dia dan apa pula kelemahan produk tu kalau nak dibandingkan dengan yang lain. Contoh ni memang terbaik untuk faham pasal kekuatan dan kelemahan. Cuba tengok kipas ni. Yang kiri tu nampak biasa je kan? Tapi kekuatan dia, angin dia, memang kuat. Kelemahan dia, rupa kurang menarik. Yang kanan pula, wah cantik, moden. Tapi kelemahan dia, angin tak sekuat yang satu lagi. Nampak tak? Ada trade-off kat situ. Seterusnya, peranan kedua. Reka bentuk ni sebenarnya cara produk tu bercakap dengan kita. Melalui warna, bentuk, logo, ia sampaikan satu mesej. Contohnya, kalau kita nampak warna merah dan kuning tertentu, terus kita teringat satu jenama makanan segera kan? Itulah maksudnya saluran komunikasi. Dan peranan yang ketiga, untuk kuatkan lagi jenama, reka bentuk yang konsisten, yang unik akan buat jenama tu melekat dalam kepala kita. Bila sebut je produk tu, terus kita terbayang rupa dia. Dan ini membawa kita terus ke topik seterusnya. Okey, sekarang jom kita sembang pasal penjenamaan atau branding. Senang cerita, penjenamaan ni adalah usaha untuk bagi satu personality yang unik pada produk supaya kita senang kenal dan ingat. Mengikut definisi formal, penjenamaan ni adalah bila kita bagi nama, simbol atau apa-apa reka bentuk yang orang boleh cam dan kaitkan dengan produk tu. Tujuannya satu, nak bezakan produk kita daripada lambakan produk lain di pasaran. Ada beberapa bentuk penjenamaan. Kita mulakan dengan yang paling asas. Bentuk nama. Contoh paling senang, KTM dan Pos Malaysia. Nama tu sendiri dah cukup kuat untuk jadi jenama. Tak payah cerita banyak. Bentuk kedua ialah bentuk cap dagangan atau trademark. Yang ni lebih kepada visual. Selalunya gabungan logo dengan perkataan. Tengok je contoh beras Jasmine atau kereta Lexus tu, terus faham kan? Akhir sekali, kita ada bentuk cap atau brand mark. Yang ni lagi power. Ia cuma simbol, tak ada perkataan langsung. Tapi, bila kita nampak je simbol tabung haji atau Proton, kita terus kenal jenama tu. Hebat kan? Okey, kita dah ada produk dengan jenama yang mantap. Sekarang, macam mana kita nak hebahkan pada satu dunia tentang produk kita ni? Di sinilah pengiklanan memainkan peranannya. Secara amnya, ada 3 lebuh raya utama untuk pengiklanan. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media elektronik. Dan yang ketiga, yang paling popular sekarang ni, semestinya media sosial. Ini contoh untuk kita nampak beza dia. Media cetak ni macam surat khabar, majalah, risalah, benda yang kita boleh pegang. Manakala media elektronik pula macam iklan kat TV atau radio, dia guna audio dan visual untuk sampai kepada kita.
Okey semua, tolong fokus betul-betul sekarang. Kita dah sampai ke bahagian yang paling penting, terutamanya untuk peperiksaan nanti. Kita akan belajar macam mana nak bedah siasat sebuah iklan. Skill ni akan tunjukkan sama ada awak betul-betul faham atau tak semua yang kita dah bincang tadi. Jadi, persoalannya, macam mana kita nak gabungkan semua ilmu ni? Macam mana kita nak nilai sama ada satu iklan tu menjadi ataupun tak menjadi? Jom kita tengok satu contoh praktikal. Kita akan gunakan iklan penggilap kasut Magic ni yang diambil terus dari buku teks. Cuba perhatikan betul-betul susun atur dia, ayat dia, gambar yang diguna, semua sekali. Okey, ini jadual analisis dia. Jom kita buat sama-sama. Kreatif tak? Boleh tahan. Slogan berkilat tanpa penat tu agak menarik. So, kita tanda V. Memberikan impact, yang ni macam kurang sikit. Reka letak dia biasa je. So, X. Mesej yang jelas? Ya, yang ni memang jelas. Kita terus faham ini penggilap kasut. V. Maklumat tepat? Ya, fungsinya dinyatakan. V. Mudah diingati? Rasanya tak sangat sebab tak ada apa yang betul-betul menonjol. Jadi, X. Akhir sekali, ada unsur unik? Ada. Penggunaan bahan dari kayu tu agak unik. V. Nampak? Macam itulah cara kita analisis. Jadi, kesimpulannya mudah je. Reka bentuk yang hebat bukan sekadar menyelesaikan masalah, tapi ia juga kena pandai bercerita dan sampaikan penyelesaian tu kepada pengguna dengan cara yang paling berkesan. Itulah intipati sebenar reka bentuk dalam perniagaan. Saya harap lepas sesi ulang kaji ni, bila awak nampak iklan dekat TV, YouTube atau tepi jalan, awak tak akan tengok macam tu je. Cuba jadi detektif iklan. Cuba analisis guna kriteria yang kita dah belajar. Percayalah, ini akan banyak bantu awak untuk lebih faham dan ingat. Okey? Selamat mengulang kaji semua.